Ini apa bunyi? Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi roti puri, cecahnya, kuah sardin dan juga dal. Ini pertama sekali, kacang dalnya saya akan rendam selama semalaman supaya dia kembang, nanti masa rebus tak lama. Mari kita mulakan dengan pembuatan roti puri. Pertama sekali saya masukkan 1/2 cawan tepung gandum. Kemudian saya letakkan sedikit garam dan juga sedikit gula. Ni saya ganti dengan pemanis biar sehat. Lalu kita gaul rata bagi sebati semua. Langkah selanjutnya, saya juga menggunakan lebih kurang 1 sudu margarin. Kalau tak ada, boleh guna minyak masak. Lalu kita gaul rata. Ni saya guna tangan je supaya ia sekata. Gaul sehingga ia dapat berbentuk macam ni. Kemudian kita masukkan air dan kita akan uli tepung tersebut sehingga ia menjadi dough. Untuk kuantiti mungkin lebih kurang 1/3 atau 1/4 cawan. Yang pasti sampai ia tidak melekat di permukaan tangan. Nanti masukkanlah air sedikit demi sedikit sambil diuli. Kemudian saya akan rehatkan dough tersebut lebih kurang 15 minit. Sambil menunggu tu, mari kita beralih ke pembuatan pencecah dia, iaitu sardin. Sebab nanti kita nak makan roti puri tu bersama dengan sardin dan juga kuah dal. Ini berikut merupakan bahan-bahan yang saya gunakan lah. Ada bawang merah, bawang putih, cili kering dan juga sardin. Oh ya, saya juga menggunakan sedikit halia dan belimbing buluh. Tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Jika misalnya minyak dah panas, bolehlah turunkan halia. Tumis sehingga ia naik bau. Lalu saya masukkan bawang putih dan saya akan tumis sehingga ia sedikit garing. Jika dah garing, bolehlah turunkan bawang merah. Semua bahan-bahan ini saya iris-iris saja. Kemudian kita masukkan cili paste. Lebih kurang 1 sendok macam tu. Kalau nak letak lebih pun tak jadi masalah sama sekali. Gantung pada selera. Tunggu sampai pecah minyak, barulah masukkan sardin. Ni saya guna sekali dengan ini kuah tu. Sedap. Lalu tambahkan air. Saya juga tambahkan sedikit penyedap rasa. Ni bagi yang gunalah. Kemudian garam sesuai selera. Kemudian kita masak sehingga ia mendidih kuat. Setelah mendidih, saya masukkan belimbing buluh. Ni saya taburkan sedikit daun bawang bagi cantik. Siap berapun kuah yang pertama. Tu dia. Ini jangankan roti puri, makan dengan nasi pun sedap. Next, saya nak buat kuah dal. Ni dal yang telah saya rendam selama semalaman. Dah kembang dah pun. Namun saya tak guna semua. Saya guna lebih kurang segini je, sedikit je. Buat sekali makan. Ni tadi saya dah cuci bersih dan sekarang mari kita mulakan cara memasak. Pertama sekali tuangkan air. Kemudian masukkan kacang dal. Kita akan rebus sehingga ia hancur. Ni dia kacang dal yang telah kita rebus. Dah hancur dah kan? Kemudian saya masukkan garam sesuai selera dan juga penyedap rasa atau MSG. Ni bagi yang gunalah. Tak guna boleh skip, dan juga sedikit serbuk kunyit. Oh ya, jangan lupa untuk masukkan kentang sekali. Nanti anda rebus sekali kentang 1 biji, lalu anda lenyekkan dan campurkan dalam kuah dal kita tu supaya dia pekat. Tadi saya lupa pula nak tunjuk. Berikut merupakan bahan-bahan tumisan yang akan saya masukkan ke dalam kuah dal saya. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian cili kering dipotong-potong, dan juga halia bagi harum. Tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Jika misalnya minyak dah panas, saya akan tumis 3 sekawan tu. Tumis sampai harum, lalu masukkan ke semua bahan-bahan yang kita dah hiris-hiris tadi tu.
Lalu kita tumis sehingga ia garing. Tepung kekuningan. Nah, seperti anda boleh lihat, ini dah sedikit garing. Sekarang boleh matikan api dan kita nak masukkan ke dalam kuah yang telah kita buat tadi tu. Tinggal masukkan sahaja, lalu boleh matikan api terus. Tak perlu tunggu lama lagi dah. Ini dah siap untuk dihidangkan. Baiklah, berbalik kepada dough. Di sini saya akan leperkan. Pertama sekali saya letak tepung dulu supaya tak melekat. Caranya sama je macam nak buat kari puff. Ambil sedikit dough, lalu kita akan leperkan macam ni. Kalau takut lekat, letak je lebih tepung tu. Pastikan anda leperkan tu tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Kalau tipis sangat pun tak boleh, nanti dia tidak mengembung. Dan kalau tebal pun sama. Jadi sedang-sedang je, normal. Nah, lebih kurang macam ni. Lakukan proses yang sama sehingga dough habis. Ni dapat banyak juga, lebih kurang lebih daripada 15 keping. Bergantung pada saiz lah. Kalau anda buat kecil-kecil dapatlah banyak, tapi kalau sedang macam saya dapat lebih dari 10 ke 15. Mari kita kelangkan selanjutnya. Pastikan minyak dah betul-betul panas, baru boleh turunkan dough yang telah kita leperkan tadi tu. Lalu kita biarkan sehingga mengapung macam ni. Dia akan mengembung macam tu. Barulah kita siram-siram dengan minyak. Mudah kan? Nampak tak? Mengembung dengan sempurna. Saya paling suka part ni, goreng. Suka tengok dia mengembung. Anda boleh angkat dan toskan. Kemudian lakukanlah proses yang sama sehingga dough kita habis. Tuh, mudah kan cara buat roti puri? Kalau korang makan roti puri suka cecah apa? Kalau saya suka cecah dengan sardin dan juga dal. Sebab tu saya kongsikan resipi ni kepada anda. Sebenarnya saya tak bercadang pun nak mengonten, tapi rasa macam sayang pula kalau tak rekod. Dan waktu saya rakam ni betul-betul dah nak dekat berbuka puasa. Jadi maaflah kalau misalnya video saya tu bergegar-gegar sebab saya agak kalang kabut. Sebab nak cepat. Ni dia saya buat sekaligus dua. Anda boleh angkat dan toskan. Nah, tada! Ini dia roti puri yang kita buat tadi tu. Ini saya tunjukkan anda separuh saja. Separuh lagi saya dah hidangkan sebab dah dekat dengan waktu berbuka. Lebih kurang 2 ke 3 minit macam tu. Nampak tak? Menjadi dengan sempurna. Dan ini dia. Selamat berbuka semua. Ini dia roti puri. Saya akan cecah dengan sardin dan juga kuah dal. Jadi saya harap anda suka dengan video pada hari ini dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk cuba sendiri di rumah dan menilainya sendiri sama ada ia kena ataupun tidak dengan teka anda. Kalau suka jangan lupa tekan like, jangan lupa untuk subscribe saya sebab saya akan kongsikan lebih banyak lagi resepi yang menarik di channel ini. Dan terima kasih kerana telah menonton. Selamat berbuka, selamat menyambut bulan puasa dan bye-bye.